Tahun lepas dah buat, takkan tahun ni nak korban lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sesiapa yang berkemampuan, saya nak mengajak dan menyarankan kepada semua, tak kisah, kalau boleh setiap tahun kita berkorban, maka berkorbanlah. Sebab kita berkorban itu kerana Allah. Allah tidak akan mengizinkan seseorang berkorban untuknya, melainkan Allah telah redha dengan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baginda Rasulullah menyatakan, bersihlah diri kalian, jiwa kalian dengan berkorban. Binatang-binatang ini akan datang bertemu semula dengan kita, tuan-tuan, dalam keadaan lengkap bulu dan juga tanduknya untuk menjadi saksi ibadah kita di hadapan Allah. Jadi saya mengajak kepada semua, kalau tahun lepas dah buat, tahun ni buat lagi. Kalau boleh setiap tahun kita buat, dan ia akan menjadi sesuatu ibadah yang terbaik buat kita. Dalam 365 hari, Allah tak suruh pun kita berkorban, tuan-tuan. Dalam tempoh sepanjang tahun tersebut, hanya 4 hari Allah peruntukkan masa untuk kita berkorban. Kenapa tak nak jadi orang yang terpilih dalam 4 hari tersebut? Jadi tunggu apa lagi, tuan-tuan? Sertai korban bersama dengan asnaf untuk kita agihkan kepada masjid, madrasah, anak-anak yatim dan mereka yang memerlukan.